GPT tu dia macam kilang aiskrim tau. Dalam kilang tu ada macam-macam flavor. Ada coklat, vanilla, strawberry, mesin besar kan, resepi pelik-pelik, semua ada. Tetapi bila kau masuk kilang tu, dia macam just bahan-bahan macam tu. Kau nak makan pun tak boleh. Sebabnya macam dia ada bahan-bahan, dia ada macam aiskrim punya ni, macam-macam korang tak boleh nak makan pun sebab dia terlalu banyak bahan-bahan. Contohnya kalau kita masuk dapur kan, ada garam, gula, ada apa. Tapi semua lengkap lah kan. Ada lada, ada apa semua. Tapi takkan korang nak makan lada macam tu. So itu yang ramai yang keliru tu. So GPT, dia kebanyakannya bila kau masuk, dia bahan-bahan raw. Okay, tapi ChatGPT pula, kita umpamakan dia sebagai pelayan ataupun bila kau pergi dekat kedai aiskrim ke kan, dia pelayan kat situ. Contohnya kalau nak minta aiskrim bersama keropok leko, dia terus boleh buat, confirm boleh buat. Ataupun kau nak minta aiskrim campur dengan perasa durian musangking, dia terus boleh buat. Dengan siap topping, dengan siap semua complete. Kau tak payah fikir pasal mesin, kau just cakap je, lepas tu benda yang kau nak tu terus ada. Okay, tapi kan kalau engkau boleh discover pasal GPT ni, contohnya kalau engkau pergi ke dapur dan kau tengok kat dapur tu ada banyak bahan kan, kalau engkau boleh arahkan dan set up bahan-bahan tu, set upkan apa-apa semua tu, kau buat resepi siap-siap apa semua tu, nanti bila ada orang lain guna, dia nak nasi goreng, dia tekan nasi goreng, dia automatik je kau tulis macam terus buat je macam tu. Silap-silap kau boleh jadi macam bos kilang dekat situ. Umpama kau akan jadi master chef dekat tempat memasak tu lah. Kau boleh buat resepi, lepas tu kau boleh cipta pula delivery ataupun kau boleh buat mesin tau. Mesin vending machine tu. Jadi kesimpulannya GPT tu dia adalah otak ataupun satu benda raw. Lepas tu ChatGPT tu adalah otak yang dah ready, telah disetkan lah. Kan? Hanya tinggal macam makan je lah kan. Tapi kalau GPT custom, kau boleh jadi, dan boleh buat seperti jadi chef aiskrim yang eksklusif. Kan? So jadi apa kena-mengena video ni? Saya telah bina satu GPT custom untuk content creator. GPT custom ni adalah benda yang saya buat, yang saya kaji berdasarkan pengalaman saya. Saya ada 15 akaun. Saya buat satu persatu dan saya juga buat dan tahu benda apa cara sebenar nak hasilkan konten. 15 konten akaun yang saya buat tu semua macam-macam ni. So ada sukan, ada muzik, ada untuk tag, ada macam-macam lah. So daripada situ saya kumpul apa pengalaman saya dan juga saya craftkan benda-benda yang ramai orang suka, apa-apa sahaja ni style yang lebih tu, sambil-sambil saya ada formula-formula sendiri dan saya jadikan 6 GPT yang awak boleh tengok dekat atas ni. Ada 6 GPT. Itulah sebabnya. So kelebihannya korang tak perlulah lepas ni korang macam type panjang-panjang dekat prompt, tak payah nak pening-pening kepala sebab semua benda ni dengan hanya korang tekan macam ni, dia terus je hasilkan benda apa yang korang nak. Okay? So korang boleh dapatkan. Kat mana nak dapatkan GPT ni? Korang boleh tengok dekat link yang ada kat bawah dan juga boleh buat pembelian di situ. Okay? Ada masa nanti, jumpa lagi di lain dan waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.